Kulit berminyak, sikit-sikit je muka nampak berkilat dan juga berminyak. Kulit kering pula rasa kasar dan pori-pori nampak lebih jelas. Skincare pun terlalu banyak sampai tak tahu mana yang sesuai. Pertama, skin barrier adalah lapisan perlindungan kulit paling luar dan apabila skin barrier terganggu, air akan mudah hilang dan kulit akan jadi sensitif, merah, kasar dan juga mudah mengelupas. Kedua, kulit berminyak pula. Apabila sebum yang berlebihan boleh campur dengan sel kulit mati, ia boleh menyumbatkan pori-pori. Kalau kerap cuci muka untuk kawal minyak, skin barrier akan terganggu dan air akan mudah hilang dan kulit jadi dehydrated dan meradang. Kalau kulit kering, boleh cuba Formulagic Panthenol B5 All-in-One Barrier Cream. Ia mengandungi Panthenol B5 dan juga Centella asiatica yang bantu menenangkan kulit dan juga menyokong skin barrier untuk memberi hidrasi yang lebih intensif. Untuk kulit berminyak pula, boleh cuba Formulagic Ceramide B3 Oil Control Barrier Moisturizer. Ia mengandungi 4% niacinamide yang bantu mengawal pengeluaran sebum minyak pada kulit. Formulagic Panthenol B5 Barrier Cream atau Ceramide B3 Barrier Moisturizer adalah selamat dan sesuai untuk semua jenis kulit. Jangan lupa, skin barrier tetap penting, tak kira kulit kering atau kulit berminyak.